Okay, hai, Assalamualaikum. Kami baru selesai solat asar dekat satu masjid, Masjid Al-Qadri, dekat Paya Turubong. Sekarang kita nak pergi kedai akuarium. Kita nak tengok ikan. Kita nak pergi kedai akuarium, kita nak tengok ikan, kita nak beli. Ni kawan-kawan kita pergi tengok ikan. Tengok kamera. Cepat. Jom kawan-kawan, kita pergi tengok ikan. Tengok kamera. Jom kawan-kawan kita pergi tengok ikan. Okay, let's go. Kata Let's go. Toh, okey. Toh nak beli ikan apa? Saya beritahu je. Nak ikan warna apa beritahu? Kau pilih Warna putih ke? Warna merah ke? Warna oranye ke? Warna hitam ke? Sebut warna siap-siap. Tengok kamera. Toh suka ikan warna apa? Tak tahu. Sebutlah warna. Tak tahu. Saya kita pilih. Okey. Ni ruang akuarium yang besar. Kan? Yang ni sekali rock yang. Besar ni. Yes. Okey, tolong mai tengok ni. Yang kat sini mana? Tengok akuarium dulu. Jom. Mai sini. Adik, mai sini. Ni, tengok ni. Arenap. Loh, ni arenap. Loh, mai sini. Jom. Ayah, tengok ni apa ni? Loh, tengok ni. Ya. Yang mana? Jom. Noha. Jom, mai sini. Noha. Yo. Sebelah hamster. Okey, kita dah pilih akuarium. Dia ambil stok yang baru. Ni. Bentuk petak. Ada shade. Noh nak jaga ikan ni nanti. Ada orang kata kalau dah mula bela ikan dalam akuarium, kemudian hias akuarium itu dengan benda-benda yang mencantikkan akuarium itu, kemudian dia akan jadi nak lagi upgrade. Sebab seronok bila tengok, mata puas pandang. Tak mau.
Okey, inilah hasilnya. Bila dah beli barang-barang di kedai akuarium itu tadi, balik rumah terus pasang, masukkan air, masukkan ikan, on setup tu. Ini hasilnya, memang cantik dan puas. Okey, Toha dengan Noha pun seronok tengok. Kita ada pasang sekali dengan automatic feeder. Dia boleh set 12 jam, 24 jam. Untuk ikan-ikan ni dapat makanan secara berjadual. Mai dukung. Jangan adik tekan juga. Sudah. Pakat duk tekan. Ikan saya tak mau, ikan kenyang makan macam makan kenduri dah. Sekali je. Hai. Dah lah pakai kepala abang. Okey, sudah. Sudah, jom, sudah.